Lagi satu pasal Europe ni, diorang tak ada ground floor, diorang ada level 0. Sekarang ni kita dekat tengah city Cologne. Dan kita nak tengok Kölner Dom, cathedral dia. Dah sampai lah depan cathedral. Architecture dia memang lawa. Ni area depan cathedral. Ini depan cathedral dia, sangat sejuk, 16 degree Celsius dengan angin yang sangat kuat. Kita nak masuk, tengok dalam dia macam mana. Dari ni kita masuk. Ada 2 orang jaga entrance. Jadi ni bila masuk entrance, macam ni rupa dia. Oh, lawa. Ada 4 tahun orang ni bangunan tertinggi dunia. Selama 4 tahun, lepas tu adalah bangunan lain kalahkan orang. Sikit sejarah dia. The Cathedral and the Jews. Dari cathedral ni dia start pembinaan 873. Dia rendah je. Lepas tu barulah dia mula bina sampailah jadi paling tinggi pada tahun 1880. 873 to 1880. Diorang ni pun banyak letak tabung donations. Boleh bayar kad lagi. Ni lilin-lilin untuk offer prayer ke. Dinding-dinding penuh dengan lukis apa, itulah gambar-gambar ni dengan ukiran-ukiran. Ini tempat duduk dia pula. Tempat duduk dia kayu. Ada tempat letak kaki lagi. Sampai ujung sana. Jadi dia ialah sangatlah besar. Kena lalu dari tepi, nampak ya tali tengah sepatutnya tali. Okay. Apa ni? Ini bahagian belakang. Lantai pun ada ukiran lawa-lawa macam ni. Setiap penjuru, setiap pillar ada ukiran juga. Kat atas tu macam ada alat muzik je. Yang tinggi lah. Ni kalau mass diorang buat kat sini, diorang bagi sermon ke apa. Ya, tiap kolor. Okay. Ni dah turun crypt. Ni tempat archbishops orang ni. I see. Banyak tertutup juga. Kita hanya boleh tengok sini je. Dia sekarang bilik kecil lah. Jadi dah visit cathedral tadi. Sekarang kita visit masjid. Masjid kat Germany. Masih lagi di Cologne City. Ni nak tengok tempat wuduk dia, tandas dia macam mana. Jadi dapat tempat wuduk dia macam ni. Sama macam Malaysia, cuma ada tisu kat setiap tempat tu. Dan untuk diorang lap kaki ke apa, nanti buang kat tengah. Diorang memang nak kering, diorang tak nak basah. Dari keliling masjid ada banyak kedai-kedai ni. Semua kedai-kedai ni orang Muslim ni lah, kedai makan lah, kedai apa. Bawah masjid ni pun ada kedai doner kebab lah, ada kedai hotdog, semua halal lah. Memang ni untuk support Muslim kat sini lah. Ini view masjid dari luar. Okay. Jadi tingkat bawah ni untuk lelaki sembahyang,
tingkat atas untuk perempuan semayang. Tak apa, tu ada lift. Kalau orang OKU boleh naik lift kat situ. Information center pun ada. Okay, nak masuk sekejap masjid dia macam mana. Okay, masuk masjid. Tadi dia cakap put your shoes in boxes, enter only with socks. Okay, masukkan kasut sekejap. It's okay lah, semua orang ada locker. Sekarang kita masuk masjid dia. Memang lawa architecture dia. Okay, tempat imam bagi khutbah ha? Ni macam bentuk pelik lah. Tak tahu kenapa, tapi dia tak symmetrical. Kenapa bentuk dia macam ni tak tahu lagi. Banyak juga turis yang non-Muslim masuk sini. Nak tengok. Dari tinggi tu nak bagi khutbah Jumaat. Kalau diorang nak bagi tazkirah ke apa, mungkin sekarang ni je kot. Yang rendah ni. Jadi ini bawah masjid. Atas tu boleh nampak. No, boleh nampak masjid punya menara tu. Ni bawah masjid. Ada kedai-kedai halal. Tourism Turkey. Jadi kat sini lah orang-orang ni lah, Islam berniaga. Jadi untuk korang yang tak tahu, ni design masjid dia. Ni kawasan solat masjid. Ni tandas bilik air tu ni. Kita sekarang dekat sini lah. Dekat sini. Area ni, sebab ni lift tadi. Kita nak keluar, nak pergi bas kat sini. Jadi macam tu lah. Ada pengemis kat luar ni. Ada ATM. Ni masjid dia. Tinggi gak, panjat tangga tu tadi. Siapa yang OKU lebih baik naik lift ni, kedai-kedai dalam center masjid ni. Ni view dia dari depan. Dekat Germany ni, dia ada train tau. Dia ada train antara jalan. Tapi tak ada pagar, tak ada apa-apa. Jadi dia tak risau orang kena langgar train ke apa. Kita baru je masuk Belgium. Kita nak toilet break jap. Bas kita situ hujung sana. Okay, dalam petrol station ni pun ada Burger King. Okay, kita tengok jap English Eat In. Tengok apa harga dia macam mana. Okay, tengok burgers. Harga dia euros. Whopper 6.5 euros. Okay, nombor veggie burger pun banyak jenis. Nombor yang big on vegetarian. Sides dia tengok jap. Okay, jadi kita kat toilet dia. Toilet dia 1 euro untuk masuk. Toilet kat Germany, Netherlands sama juga. Diorang ni RAR ni diorang charge 1 euro masuk toilet sebab diorang yang orang stesen minyak tu yang kena jaga, maintain, bayar bil air. Jadi diorang bukan ada plus ke apa, yang Plaza Toll yang jaga tandas ni, tu diorang tak boleh buat free. Tandas dia pun biasa je. Toilet paper. Ni ada urinal. Ada ni. Tapi ada juga tempat shower. Cuma tempat shower dia beza. Tempat shower dia kita masuk dah bayar 1 euro. Tapi kena bayar lagi coin untuk shower dia. Jadi shower dia ni pula coin per minute. Rasanya macam tu dia cara charge je. 15 minutes. Jadi masuk coin, tahan 15 minit untuk mandi lah. Okay, ni shower dia. Air panas, air sejuk biasa tu. Tempat gantung, tisu, sabun. Ni bayar 1 euro ni credit card tau. Semua credit card. Diorang tak ambil cash untuk tandas. Sebab ya, diorang systematize nak senang kan. Tak perlu orang jaga tandas. Semua CCTV dan ni kat mesin. Dah keluar, ambil je ni. Dapat diskaun 1 euro untuk beli apa-apa kat kedai petrol station ni. Tandas, okay, dah kat luar tandas dah ni. Dia tandas OKU free, tapi kena minta orang tu untuk bukakan lah. Tu tandas OKU. Ni dah sampai kat Brussels. Ni nama dia Atomium. Atomium Ini Atomium dari belakang. Dari belakang pun ada entrance lain. Banyak juga kereta. Ada 2 entrance. Okay, sekejap. Ini rupanya protes. Protes sebab pukul 1 pagi, 2 pagi
Satu pagi, dua pagi mat rempit diorang akan lalu-lalu sini buat binging busing. Lepas tu ni buat kawasan perumahan. Itu ada orang protes ni. Diorang cakap diorang tak nak dah bagi mat rempit lalu. So tengok corkscrew ni. Okay, smart design. Ni nama kedai tu dari depan. Nama souvenir shop yang murah sebab owner dia Muslim. Sekarang ni kita kat Grand Place dan juga museum, Belgian Museum. Panas betul. Yang rasa macam kat Malaysia. 29 degree Celsius kalau tak silap. Dia macam kat Venice. Okay. Ni lah tengah Grand Place ni. Ada kereta kuda kat 7 euro. Tu okey lah. Banyak orang berkumpul ni hanya nak bergambar dengan ni Mannequin Piss ni. Budak kecil tengah kencing. Mannequin Piss. Tu je. Dia fountain. Budak kecil tengah kencing. Ini pandangan dari sisi lain, angle lain. Okay. Sekarang video je, malas nak gambar. So the chocolate you just try is our handmade chocolate. Handmade. Oh. Handmade, yes. One box like this with 20 to 22 pieces inside. Mixed flavor. It should look prettier, not like this. Mixed flavor with 20 to 22 pieces. On the product in our shop is halal certificate, so you can bring back for friends and family. Except for one red champagne, the rest will be no egg, no animal fat, and halal certificate. Okay. Seashell here will be hazelnut filling inside. Outside will be milk chocolate. So this one also really good. It's very different from the one you take in the supermarket, because supermarket normally it will be empty inside. But this one really special. Here, the higher the percentage is, the more cacao and also bitter. So one bar is 590 euro. We have 7 flavor here. So one bar 590. If you take the whole box, 22 bars. Kedai Rudolf Brown ni pun ada representatif spesimen pelbagai negara termasuk Malaysia. Indon. Oh, ada dekat Turki dengan negara lain ni. Kyrgyzstan ke dekat Asia. Okay, ni kedai coklat tu yang tadi beli tu Mannequin Place. Sebelah je. Memang common lah nampak bendera-bendera LGBTQ+ ni. Tengok. Ni party store ni pun ada pakaian macam ni. Pakaian gay. Ni club-club bar dia. Okay, sekarang kita ni kat tengah-tengah Bourse Brussels. Sekarang ada beer convention ke apa, beer expo tak asli lah kat bangunan ni. So ada bendera Palestin kecil atas tu. Ni pula the Dome of Brussels tah. Diorang tak reconstruct balik. Tak tahu mungkin korang tengok video ni waktu tu dah siap dah benda ni. So dalam Agora ni, ada dalam Agora Mall, ada ni Muslim owner, dia jual jaket, shop dia. Dan juga ada surau. Ni pun Muslim owner agak. Atas kedai ni, naik di atas ada surau. Ingat Agak Bazar, ingat kedai ni, ingat ada tangga atas tu untuk ke surau atas ni. Memang betul-betul atas ni surau dia. Dia buat store jadi surau, memang bagus lah. Dia sedekahkan Sri buat Sri surau kat sini. Kita dah sampai kat Brussels. Ni kita duduk kat Brussels Airport punya Holiday Inn Express. Yang semalam tu kita duduk kat Cologne punya Holiday Inn Express. Cologne, Germany. Ni Brussels, Belgium. Dari pintu sliding door ni bergerak macam ni sebab nak elakkan angin sejuk masuk dan bagi juga apa pengunjung datang masuk tanpa angin sejuk sekali masuk. Tu je tujuan dia.